Kalau tengok gambar saja, ia nampak macam SUV yang mahal. You know what I mean. Persoalannya, adakah ia sedap dipandu? Ini Jetour T2, sebuah SUV daripada China. Dan ia adalah sebuah SUV yang menarik perhatian ramai kerana reka bentuknya yang menarik. Masuk ke dalam, ia membawa pendekatan SUV secara design lifestyle. Bukan macam design SUV yang biasa. Skrin dia besar dan susunan dalamannya seperti sebuah SUV yang moden, membawa pendekatan SUV yang premium. First impression, kabin dia senyap, steering dia ringan dan dia punya ride very comfortable compared to how it looks on the outside. Enjin dia 2.0. 245 PS, 375 Newton meter torque. Very good for highway cruising and overtaking without feeling too heavy. Ini sebuah SUV yang agak besar. Jadi jika anda dah biasa dengan kereta compact ke crossover ke, it needs a bit of getting used to the size of this car to drive. Dan walaupun rupanya macam dia nak pergi off trail setiap minggu, tetapi realitinya kebanyakan owner akan gunakannya untuk berjalan di bandar. Dengan harga yang diletakkan sekitar RM156,000, Jetour T2 ini adalah dalam segmen yang agak sengit, agak sempit, tetapi kekuatan dia ialah karakter. Jetour T2 ni bukan untuk semua orang. Tapi jika anda mahukan sebuah SUV yang ada presence, besar, rugged dan senang dipandu, dia ni susah nak ignore.